Bagi korang yang nak main bottom pakai mesin elektrik, nak cari mesin yang bajet, harga satu set ni guys, dekat tangan aku ni ada satu set Daiwa Leobreeze S57JP terbaru tahun 2023. Korang boleh tengok colour dia memang lawa guys, warna merah hitam, combo pula dengan Rode Yamato Samurai V2. Memang cantik guys. Meter dia ni bukan stiker guys ini kita dah realnya. Kita cucuk bateri Yamato. Jadi dekat sini aku buat satu set untuk korang. Dalam set ni korang akan dapat mesin, rod, tali, bateri, semua satu set guys. Untuk rod pula guys, rod yang aku bagi dekat korang ni Rode Yamato Samurai V2. Ni panjang dia 7 kaki. Singka dia, kalau korang nak main area Selat Melaka, korang boleh ambil spek yang aku bagi ni 500 gram hingga 1,5 kilo. Korang boleh pakai batu sampai 1,5 kilo untuk main bottom. Dan setup ni khas untuk korang main parking, masuk dalam pipe. Sebab apa guys? Sebab Rode Yamato Samurai V2 kita design belakang dia panjang. Jadi kalau korang nak masuk dalam pipe tu memang senang dan belakang dia kurus. Dan belakang siap dengan aluminium gimbal. Dan section rod ni 2 piece butt joint sambung sini. Dan korang boleh tengoklah design dia dan sulaman benang dekat cincin memang kemas guys. Ini baru kena lampu. Kalau kena matahari lagi naik colour dia. Kalau korang nak tengok action Rode Yamato Samurai V2, korang type je dekat TikTok, korang cari. Korang boleh nampak bending dia macam mana. Untuk material menggunakan solid carbon guys. Depan lembut, belakang keras. Kalau ikan ketuk memang terus boleh rasa lah guys. Nampak tu dia punya lembut. Memang lembut guys. Ni korang boleh pakai sampai batu 1,5 kilo. Kalau kata korang nak upgrade, nak main Sabah Sarawak, nak pakai batu 2,5 pun kita ada juga guys. Untuk V2 ni kita ada 2 spek. Jadi untuk rod baru, mesin baru. Dan yang ketiga kita akan bagi tali. Tali yang paling sesuai kalau korang nak buat main bottom area Selat Melaka ni. Untuk mesin Daiwa Leobreeze S57JP, korang boleh ambil Yamato saiz 60LB. Untuk 60LB ni boleh masuk sebanyak 400 meter. Diameter 0.38. Tali Yamato ni action dia sama dengan rod guys. Action soft dan power. Tali lembut guys. Korang boleh tengok tali Yamato memang lembut. Tali Yamato ni memang lembut, tapi dia power guys. Kalau korang nak tarik setakat ikan bawal 50 kilo tu memang tak ada hal lah. Dan last sekali bateri. Macam aku cakap tadi, aku dah plug in bateri. Ini bateri 3500 mAh. Kalau korang rasa bahaya untuk cocok macam ni, korang tak boleh nak jaga safety bateri ni, korang boleh beli kabel guys. Korang add on saja. Tapi nak lagi senang, korang boleh plug in macam ni lah. Bateri ni ketahanan dia 3500 ni, ketahanan 24 jam untuk korang buat main bottom. Jadi guys, kalau korang nak tahu harga dia, senang je guys. Korang screenshot whiteboard ni, DM kita sekarang, kita bagi tahu harga full set. Harga dia memang korang mampu milik guys. So kalau korang berminat, korang boleh datang kedai kita, alamat dekat atas, Orchid Tackle Kelang Selangor. Dan kita pun boleh post satu Malaysia. Apa-apa pun korang screenshot, DM kita sekarang.